Ya, abangku, kita pantau lagi dia. Belum juga ada yang menetas. Saya ingat masih dia mengeram juga telurnya. Tuh biawak banyak besar-besar. Semuanya masih mengeram. Belum ada lagi yang menetas. Tapi kita tengok dekat juga, kita pantau dekat, tengok ada yang menetas. Kita perkirakan kalau tengok dari sini semua mengeram. Okey abangku, kita tengok dekat. Kita lalu sini. Biawak banyak besar-besar dah jadi komodo. Kepala biawak. Ya abangku, saya tengok dekat tapi ada yang menetas ni satu. Kita kasih dekat kamera tapi kurang nampak bos. Kurang nampak bosku. Tapi masih kecil sangat. Ingat kalau yang kecil tu kita boleh ambil 2 hari lagi. Dah besar sikit. Tapi tak apa bosku, kita coba telusuri lebih dekat sikit. Kita harus nyebrang air ni bersikit. Ya abangku, ada anak masih kecil, tengok suaranya. Masih kecil. Mungkin 3 hari 2 hari lagi mungkin dah besar sikit, boleh lah. Dia masih kecil, tak boleh tak mau. Kita pantau dulu, sarangnya banyak. Tengok ada yang anakan yang besar sikit. Ini kayu banyak rapus abangku. Tak boleh naik. Tengok dia punya anak kan juga masih kecil. Masih kecil abangku. Nampak ah. Kita mau naik tak boleh, nanti patah. Anaknya masih kecil. Kalau dah besar kita boleh angkat. Masih kecil. 3 hari lagi kita pantau lagi. Mungkin dah agak besar sikit. Kita tengok pantau lagi. Yang lebih besar lagi sikit. Induknya pun masih jinak-jinak menjaga anaknya.
Kita naik ini. Ini boleh naik sikit. Ya abangku, anakannya masih kecil ya. Tiga hari atau 5 hari lagi lah baru boleh besar. Ini juga sama. Ada yang masih bertelur, belum menetas. Sama juga dah menetas, sama juga semua. Ya abangku. Kita tengok lagi. Banyak sarang. Induknya pun masih menjaga, tak mau terbang jauh. Ini juga sudah menetas. Banyak sudah menetas. Tapi anaknya sama semua, belum ada yang besar. Macam sudah menetas 5 hari atau 7 hari. Masih terlalu kecil abangku. Esok kita pantau lagi. Dalam 5 hari lagi kita coba pantau lagi. Mungkin sudah besar anaknya. Ini terlalu kecil abangku. Masih belum ada bulu. Tengok. Ya sudah balik lagi indukannya. Pasal anaknya banyak yang sudah menetas. Okeylah abangku. Esok 5 hari lagi kita balik lagi sini. Kita tengok sudah besar sikit. Ini masih kecil dia. 5 hari lagi baru lagi kita mari sini. Kita sambil balik kita tengok sarang burung kutilang.